Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, kita berada pada part yang ketiga, bahagian ketiga pada hari ini, iaitu pada muka surat 327 dalam kitab Shalah jilid kedua, dalam bab baru kelebihan-kelebihan solat. Babu fadilatus salawat. Pasal pertama, hadis 624-1. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan-kelebihan solat subuh dan solat asar. Wa Umarah ibn Rubai'ah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'asr. Rawahu Muslim. Sayyidina Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang menunaikan solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam tidak akan masuk syurga, iaitu solat subuh dan solat asar. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Dikhususkan sebut dua solat dalam hadis ini. Kenapa? Kenapa disebut solat asar, solat subuh? Tak solat-solat yang lain. Sedangkan solat khamsah salawat banyak lima kali. Kenapa disebut khusus? Sedangkan 5 waktu tadi solat-solat yang difardukan tak boleh ditinggalkan, tapi disebutnya solat subuh dan asar. Kenapa? Kerana pada waktu solat subuh sangat mengantuk. Waktu orang mengantuk, kalau orang tidur lewat, waktu dia mengantuk tak tahan. Dan waktu asar pula waktu manusia sibuk bekerja. Waktu sibuk bekerja tak sempat nak berhenti. Ada orang dia jamak sekali, dia semayang dekat-dekat dah Zuhur lewat, semayang asar cepat. Tak boleh, salah. Sembahyang mesti di awal waktu. Tak semayang lewat tu dia kata susah ustaz. Sebab apa? Lepas semayang nak make up pula, nak apa pula. Susah. Jadi sekali je kita kira akhir Zuhur, asar awal. Tak boleh. Sebab dia dikira bagi orang mukim melengah-lengahkan solat. Allahu Akbar. Sangat berat untuk meninggalkan tempat tidur dan tempat kerja ketika itu. Untuk menunaikan kedua-dua solat ini memerlukan perasaan mujahadah. Mujahadahnya dengan perasaan lah. Kerana itulah akan mendapat ganjaran yang sangat besar bagi orang yang sanggup mengharunginya. Orang yang sanggup harungi, dia dapat pahala besar sedikit dibandingkan dengan solat-solat yang lain. Solat subuh dan solat asar lagi fadilatnya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan solat pada waktu subuh, waktu sejuk, 2 waktu sejuk, iaitu dia akan memasuki syurga, muttafaq alaih. Al-bardain, 2 waktu sejuk, petang dan pagi, yakni solat subuh dan solat asar, dikatakan waktu sejuk kerana udara pada ketika waktu itu dah sejuk jika dinisbah atau dibandingkan dengan tengah hari. Okey. Solat yang dimaksudkan pada 2 waktu sejuk ini ialah solat subuh dan solat asar, kerana kedua-duanya pada 2 tepi siang antara, atau solat subuh dan solat isyak, kerana kedua-duanya adalah solat yang awal dan akhir. Ataupun ada juga pendapat mengatakan fardain itu solat isyak, tapi kebanyakannya pendapat mengatakan solat asar. Berhimpunnya malaikat pada 2 waktu. Malaikat ni terhimpun. Malaikat ni yang mana dia
turun untuk buat shift. Waktu pagi dia datang, dia akan kira segala apa perbuatan manusia dan sampai waktu petang. Waktu petang dia naik dan malaikat yang malam turun waktu petang. Dia tempat berhimpunnya dua malaikat pada dua waktu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'aqabu nafikum malaikatun bil-lail wal malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri thumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulu taraknahum wa hum yusallu wa atainahum wa hum yusallu. Muttafaq alaih. Allah Ta'ala ni dia sangat sayang kepada kita dan banyak fadilat-fadilat yang dikurniakan kepada kita sehingga Allah berbangga dengan kita yang mana kalau kita menunaikan apa yang Allah perintahkan. Allah ni zat yang begitu berbangga kepada hamba-hambanya yang taat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat-malaikat yang bertugas di waktu malam dan malaikat-malaikat yang bertugas di waktu siang datang salih berganti kepada kamu ketika salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang malam bersama kamu akan naik. Lalu Rabb mereka akan bertanya kepada mereka, sedangkan Allah itu dialah yang lebih mengetahui daripada mereka. Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka akan menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersolat dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan mereka bersolat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ta'aqabu. Timbul persoalan berkenaan dengan lafaz tersebut. Sepatutnya digunakan sirah wahid kerana fa'ilnya ialah ism zahir. Yata'aqabu fikum malaikah, iaitu sirah zahir yang mana lafaz sepatutnya digunakan sirah wahid kerana fa'ilnya ism zahir yang gaib, iaitu malaikat. Marja'nya kadang-kadang jawabnya ialah boleh juga digunakan dhamir jamak pada tempat marja'nya yang disebutkan. Huruf waw adalah alamat fa'il dan malaikat adalah fa'il, atau huruf ya ialah dhamir fa'il dan malaikat ialah badal kepadanya. Itu kaedah dia penyelesaian dari segi nahwu. Sebelum subuh malaikat akan datang dan berhimpun dengan malaikat malam. Jadi begitu juga sebelum waktu asar malaikat malam akan berhimpun dan turun berhimpun dengan malaikat siang, iaitu pagi tadilah. Allah bertanya kepada malaikat. Kenapa Allah bertanya? Bertanya kepada malaikat sedangkan Allah itu Maha mengetahui. Kadang-kadang kalau kita tahu dah benda tu, kita tanya lagi untuk apa? Untuk membanggakan. Siapa dapat nombor 1 tu? Dah tahu dah orang nombor 1 tu siapa. Betul? Kita tanya pelajar, siapa dapat nombor 1? Dia dah tahu dah siapa nombor 1. Maka dia kata si fulan bin si fulan. Bangga dia sebab nombor 1 tu anak dia. So dia bangga, dia tanya lagi walaupun dia dah tahu. Faham? Begitulah Allah Ta'ala berbangga dengan hambanya walaupun dia mengetahui. Dia mengetahui, sebab itu dia berbangga dengan hamba-hambanya. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat. Kenapa Allah bertanya kepada malaikat sedangkan Allah Maha mengetahui? Ini kerana pernah suatu ketika dahulu malaikat pernah menimbulkan persoalan kenapa manusia dicipta sedangkan
mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Ini manusia-manusia ni kenapa nak cipta manusia sebelum Allah mencipta Adam AS? Ini adalah sebahagian jawapan kepada pertanyaan mereka. Kamu lihat berapa banyak amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan, kamu duk tengok hak salah saja. Jadi sebab itu bila kita melihat kebaikan manusia, mata kita ni ada dua kita kena lihat kebaikan orang, dan dua kita kena lihat keburukan kita. Bila kita menghargai seorang, bila kita melihat kebaikan dia. Jadi oleh itu jangan kita melihat ke atas kesalahannya. Seorang ibu bapa, dia akan lihat mana kebaikan anak dia, sebab dia berbangga dengan kebaikan tadi. Kalau orang kata anak kamu ni tak betul lah, anak kamu ni jahat lah, anak kamu beginilah, dia tak tengok macam tu. Masya Allah, dia kata anak dia baik. Ibu bapa ni dia selalu melihat kebaikan anaknya. Ibu bapa ni dia akan melihat mana kelebihan-kelebihan anak-anak mereka. Kita ni mak ayah kita tengok mana kelebihan apa dia, sedangkan kekurangan ada pada tapi dia tengok kepada kelebihan-kelebihan. Kita panggil dia husnuzan. Kita kena melihat. Macam Allah Ta'ala kata tu, yang kamu kata nak tumpahkan darah tu banyak lagi kebaikan dia buat. Masa kamu datang, dia duduk tengah solat. Masa kamu pulang, dia duduk tengah solat. Dia tak baik kan? Macam tu Allah nak banggakan. Mereka yang solat subuh berada di dalam tanggungjawab Allah. Tanggungan Allah, maknanya dijaga oleh Allah. Wa an Jundabin Al-Qusairi radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah wala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudriquhu summa yaqubbuhu ala wajhihi fin nar. Rawahu Muslim wa fi ba'd an-nusakh al-masabih al-Qusairi badal al-Qasri. Sayyidina Jundub Qasri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan salat subuh maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah. Oleh itu jangan kamu menganiayainya, dan jangan kamu menganiayai orang yang telah dipelihara oleh Allah sehingga Allah menuntut sesuatu daripada kamu terhadap pemeliharaannya. Sesungguhnya sesiapa yang dituntut sesuatu daripada Allah, maka pasti Allah akan menghukumnya. Kemudian Allah akan menghumbangkannya dalam keadaan terlangkup di dalam neraka, ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada sebahagian nuskhah masabih perkataan Kusri berganti kepada Qasri. Penerangan. Terdapat dua maksud daripada hadis ini. Pertama, mereka yang menunaikan solat subuh telah berada dalam tanggungjawab Allah, zimmatullah, dan Allah tidak akan sekali-kali menginginkan sesuatu daripada kamu. Apabila seorang solat subuh maka dia berada dalam tanggungjawab Allah, dan orang yang berada dalam tanggungjawab Allah, maka hendaklah hamba tersebut tidak diganggu, seperti dicuri duitnya, dibuat sesuatu yang tidak elok, dizaliminya, kerana Allah akan membalas pada mereka yang menzalimi orang yang mana Allah mengambil tanggungjawab ke atasnya untuk dijaga. Kedua maknanya, hendaklah kamu menunaikan solat. Pertama untuk orang yang buat, kedua pula bagi fadilat. Kalau kamu nak dapat bantuan Allah dan perlindungan Allah, maka tunaikanlah solat agar kamu berada dalam tanggungjawab Allah dan tidak dikenakan
dengan kesusahan dan malapetaka. Jadi orang yang mana Allah jaga, so Allah selamatkan dia daripada musibah dan bala. 3 amalan yang akan mendapat ganjaran yang besar. Hadis 627-5. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wan nisfil awwal was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabqu ilaihi walau ya'lamu ma fi atamati aw subhi la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang diperolehi melalui azan dan saf pertama di dalam sembahyang berjemaah, dan mereka hanya akan mendapatnya melalui undian, maka pasti mereka akan membuat undian. Jadi semua orang berebut nak sah pertama, semua orang berebut nak menjadi Bilal muazzin. Jadi kalaulah mereka kata buat undian pun tak apa, kami ni nak juga buat perkara tersebut, nak menunjukkan bahawa mulianya dua pekerjaan tadi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu tengah hari yang panas terik, maka pasti mereka berlumba-lumba menuju kepadanya. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat isyak dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua-dua solat itu walaupun terpaksa merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Jadi 3 perkara, iaitu azan, solat di saf pertama dan pergi berjemaah di masjid ketika panas terik waktu zuhur dan kegelapan malam. Orang-orang munafik dia tak pergi waktu subuh dan waktu malam. Sebab apa? Sebab mereka ni, Islam hanya nak tunjuk pada Nabi bahawa mereka itu Islam, dan mereka nak menyembunyikan kemunafikan mereka. Jadi sebab itu mereka tampil untuk solat, dan Nabi tengok, wow, orang solat. Tapi oleh kerana sembahyang subuh dan sembahyang isyak ni waktu gelap, Nabi tak nampak mereka. Mereka katalah memang tak ada lampu. Zaman Nabi tak ada lampu masjid. 9 tahun, tahun ke-9 baru Masjid Nabawi dibawa lampu oleh Sayyidina siapa? Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu. Lampu daripada Iran dia letak dalam masjid, misbah. Maka Nabi doa pada dia, Allahumma nawwir Allahumma nawwir qabrahu kama nawwarta hadzal masjid. Semoga Allah Ta'ala memberi cahaya kepada kuburmu, wahai Tamim Dari, kerana kamu telah membawa cahaya di masjidku ini. Selepas 9 tahun. Sebab tu orang munafik dia tak datang sembahyang subuh, dia tak datang sembahyang isyak, sebab gelap, orang tak nampak. Jadi tak nampak tak apa. Jangan kita buat kerja macam tu. Kita buat kerja nak nama, kita tunjuk depan orang. Tak perlu tunjuk, kita sembunyi. Tak boleh. Kita buat semata-mata untuk mendapat redha Allah. Okey. Solat isyak dan subuh terlalu berat bagi mereka munafik ini. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa salata asqala ala munafiqin min al-fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Muttafaq alaih. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isyak dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui ganjaran yang terdapat pada kedua-duanya, pasti mereka akan pergi ke masjid menunaikan solat kedua-dua solat itu walaupun terpaksa merangkak.
Ya'lamu di sini maksudnya yakin. Af'al qulub. Alima ya'lamu, satu memberi makna mengetahui. Alima ya'lamu, apabila af'al qulub, dia memberi makna yakin. Bahkan orang munafik, walaupun mereka yakin sekalipun pahala itu besar, tetap berat bagi mereka untuk datang ke masjid dan menunaikan. Ganjaran solat isyak dan solat subuh. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal layl wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-layl kullah, rawahu Muslim. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat isyak dengan berjemaah seolah dia berdiri beribadat separuh malam, dan siapa yang menunaikan solat subuh dalam berjemaah seolah dia bersolat sepanjang malam. Penerangan, ada dua kemungkinan di dalam mensyarahkan hadis ini. Pertama, ganjaran solat subuh adalah seperti ibadat sepanjang malam, separuh malam, dan solat isyak juga separuh malam. Kedua-duanya mendapat ganjaran beribadat sepanjang malam apabila solat subuh dan solat isyak berjemaah. Tapi yang kedua, gabungan kedua-dua ganjaran itu menghasilkan gabungan selama satu malam setengah. Sembahyang subuh semua pahala, sembahyang isyak separuh. Jadi 1/2 malam ganjaran pahalanya. Salat isyak dipanggil salat atamah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum al-maghrib. Wa qala taqulu al-a'rabu hiya al-isya. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, orang Arab Badui tidak akan mendahului kamu di atas nama salat maghrib kamu. Baginda bersabda, orang Arab Badui memanggilnya isya. Janganlah sampai salat maghrib itu orang Badui kata salat isya. Gitu. Tidak akan mendahului kami, maksudnya orang Arab Badui memanggil salat maghrib ialah dengan nama isya, dan mereka memanggil salat isya dengan nama atamah. Kamu jangan memanggil sebagaimana mereka panggil. Nabi melarang untuk memanggil solat isyak dengan atamah. Oleh itu seelok-eloknya nama kelas juga dinamakan dengan nama jemaah. Jamaatul Ula, Jamaatul Mizan, Jamaatul Disk. Di madrasah kita ada saf, ada kelas-kelas 1, kelas 2, kelas 3. So kita tak panggil kelas 1, kita panggil dengan nama kitab. Jamaatul Ula kita panggil dia Jamaatul Mizan Sarah. Kedua kita panggil dengan nama-nama kitab. Kelas 6. Oh kelas 6. Okeylah Saf Sadis, tapi kita panggil dia Jamaatul Mishkat. Bubuh nama tu berkat. Okey. Maklumlah di sini bahawa nama yang disuka oleh Allah dan Nabi ialah nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Patut didahulukan dan diutamakan. Jangan memberi nama mengikut sesuka hati kita. Walaupun tidak haram, tapi perbuatan itu tidak elok. Allah memberi nama salat isyak dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, wa min ba'di salatil isyak. Dia tak kata salat atamah, salat isyak. Solat atas nama solat isyak. Kadang-kadang orang dulu dia nak tak letak nama dia tak pening kepala. Masa kita sekolah dulu ada kawan kita, nama dia, ayah dia tak tahu nak letak nama. Letak ikut nama saja. Nama dia apa dia? Pertama dia kembar, 3 beradik. Zazizu, Suziza, Zizazu. Nama apa tak ada makna. Tak boleh letak dengan nama yang baik. Begitulah juga nama-nama jemaah di dalam kelas-kelas. Nak letak dengan nama yang baik. Sebab apa? Allah suka letak nama dengan nama baik. Solat isyak walaupun orang panggil solat atamah, tapi Allah Ta'ala kata solat isyak. Solat akhir saat hari yang terakhir, solat
waktu akhir untuk hari tersebut dipanggil solat Isya. Nama cantik. Nama-nama yang elok. Nama-nama yang apa? Nama-nama elok. Apa ada pada nama? Tak. Nama itu segala-galanya. Ayah saya, nama dia Umar. Tapi nama tu berat bagi dia. Dia sakit selalu. Orang alim datang, jumpa. Dia kata, makcik, anak makcik dia. Atuk dan nenek kami kata, ayah kamu ni selalu nangis. Selalu nangis. So, pergi jumpa orang alim. Orang alim kata, nama tu berat tu kat dia tu. Umar tu hebat orangnya. Mungkin sifat Umar tu tak ada kat dia kot. Lepas tu, orang tanya orang alim tu kata apa? Tukar nama Hamzah. Lembut sikit. Tapi orang hebat juga dia kata. Bapak saudara Nabi. Tapi hebat juga. Gitu. Nama tu, ada something lah. Ada sesuatu. Maksudnya kadang-kadang ism di musamma. Nama itu sesuai dengan dia. Nama itu sesuai dengan anak murid kita orang. Nama dia Abdul Qahhar. Qahhar tu kan gagah. Abdul Qahhar. Tapi badan dia kurus. Satu ustaz kata kau kena tukar nama. Bukan Qahhar lagi dah. Abdul Wahhab. Lembut sikit. So nama, dua-dua nama baik. Tapi sesuai tak dengan orang tu? Nama. Ada apa pada nama? Something. Ada sesuatu. Ada sesuatu pada nama. Saya pun heran. Kenapa nama saya Husnul Hizam? Dan seluruh Malaysia cari, tak ada nama Husnul Hizam. Seorang je. Dan ni ramai dah anak murid letak semua. Anak murid letak nama anak dia Husnul Hizam. Husnul Hizam. Saya pun tanya, apa makna Husnul Hizam? Pendirian yang bagus. Ada pendirian. Bila kita ada satu benda, kita ada pendirian dia. Kita ada pendirian dia. Mesti. Nama bagus. Khair. Hadis. Waqala la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul isya' fa innaha fi kitabillah al-isya' fa innaha ta'timu bijalabil ibad. Rawahu Muslim. Dan Nabi bersabda, orang Arab Badui tidak akan mendahului nama kamu di atas nama solat isyak. Nabi takut nama orang yang nama solat isyak yang diberi oleh orang Badui itu dah menjadi ghalib, mengatasi nama-nama yang ada di dalam Quran. Nabi tak suka macam tu. Nabi kata jangan sampai nama itu menguasai nama yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Kerana sesungguhnya dalam kitab Allah ialah meletakkan sembahyang terakhir di hari itu dengan nama Isyak. Sesungguhnya Badui, mereka memerah susu unta pada waktu gelap. Atamah nama dia. Orang-orang Arab memerah unta pada waktu atamah, iaitu waktu gelap. Kenapa? Sebelum perah susu unta, orang-orang miskin akan datang kepada mereka. Jadi tak nak dengan kerana orang miskin meminta susu-susu unta mereka, maka pemilik-pemilik unta mereka perah waktu malam. Sebab waktu malam orang tak ada dah. Jadi susu tu tak ada orang minta, boleh pakai semua. Kedekut sikit. So dia buat kerja waktu isyak. Jadi atamah tu satu nama yang kurang sesuai. Atamah ni nama solat isyak tak jadi masalah. Tapi nama tu dia ada benda yang tak sesuai atas penamaan tu. Sebab orang-orang kaya dia tak nak bagi susu pada orang miskin dengan dia perah waktu isyak, iaitu waktu atamah. Sebab apa? Ini kerana takut apabila memerah susu unta di waktu cerah sebelum maghrib lagi, perah susu,
maka orang miskin akan datang untuk meminta susu mereka. Oleh itu mereka memerah setelah orang miskin tak ada dah, tak tunggu dah, gelap dah. Namun begitu penggunaan atamah tidaklah haram, cuma ia ghair aula, tidak tepat, ghair aula maknanya bersalahan daripada makna yang utama, itu ghair aula, khilaful aula, bersalahan dengan perkara yang lebih utama. Bihalabil ibal, Imam Ali Qari rahmatullah alaih berkata, Mula Ali Qari rahmatullah alaih berkata, wa kanat tuakhirul isya' min ajli hilabil ibal, fakanu yahlibuna min ba'dal syafaq summa kanu yusallu. Mereka melewatkan solat isyak kerana memerah susu unta. Mereka memerahnya selepas terbit megal, kemudian barulah mereka solat isyak. Tetapi ada juga riwayat daripada sahabat menggunakan lafaz atamah. Sahabat pun ada juga panggil atamah. Sebab itu kita kata panggil atamah tu bukannya haram, cuma tak sesuai. Jawabnya, mungkin hadis larangan yang melarang daripada nama isyak kepada atamah tak sampai lagi kepada pengetahuan sahabat, atau kerana sesuatu maslahah. Doa Nabi kepada mereka yang menghalang solat. Orang yang menghalang solat, Nabi berdoa. Man aliyin 632 kurangan 10. Man aliyin radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi hasabuna an salatil wusta salatil ashar mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, muttafaq alaih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah telah bersabda ketika pada peperangan Khandaq, mereka telah menghalang kita, yakni orang-orang musyrikin telah menghalang orang Islam daripada sembahyang hampir 5 waktu solat atau 4 waktu solat diqadakan kerana waktu itu sangat gentir. Kerana apa? Orang-orang Arab, orang-orang musyrikin, dia tengok orang Islam ni sembahyang, waktu sembahyanglah kita serang dia. Sehingga sahabat berjaga, tertinggalnya waktu beberapa waktu. Jadi Nabi kata apa? 5 waktu. Iaitu mereka telah menghalang kita daripada solat wusta, iaitu solat asar lah. Waktunya waktu yang mereka larang tu solat asar. Kerana Allah memenuhkan, semoga Allah memenuhkan rumah dan kubur mereka dengan api, Nabi kata, kepada orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Peperangan Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Sebenarnya tidak berlaku peperangan pun, hanya orang Islam dikepung selama 15 dan 16 hari. Anak-anak panah orang kafir tidak sampai ke kawasan Islam, kerana Nabi telah memerintahkan orang Islam menggali parit. Tanah yang digali diletakkan sebelah orang Islam dalam bentuk bukit tanah sebagai benteng, dan anak panah orang kafir tidak melepasi pada pun bukit itu. Dia gali macam ni. Dia bukan gali sama banyak, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, tak. Bila gali parit, segala tanah ni dia jadi benteng kepada orang Islam. Jadi orang kafir dia duduk bawah, dia duduk bawah ni, so dia nak panah tak sempat, tak lepas. Itu benteng yang Nabi buat peperangan Khandaq, bukan gali letak kanan kiri, tak kanan kiri sama atas je, boleh perang pom-pom begitu. Tak, tanah dia buat macam tu. Tanah yang digali diletak sebelah Madinah, sebelah orang Islam, agar menjadi bukit sebagai benteng dan perisai daripada panah-panah musuh. Itu galian Khandaq. Itu disyorkan oleh Salman Farsi. Khandaq digali macam tu. Dan peperangan Khandaq tak berlaku peperangan, tapi adalah panah-panah yang telah dipanah oleh orang kafir, menyebabkan panah-panah mereka rugi sahaja, tapi ada juga kena kepada orang Islam, iaitu kepada Sa'ad bin Aus, Sa'ad
bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az dia terkena panah semasa Khandaq. Panah musuh kena juga. Bukan tak kena, cuma orang putih dia rasa, orang putih, orang musyrikin dia rasa tak berbaloi berperang panah. Jadi sebab itu mereka telah mengepung Nabi. Jadi mereka menghalang kita. Jadi berlaku 15 anak panah orang kafir. Parit yang digali yang luasnya sekadar lompatan kuda tidak boleh melepasinya. Dia gali parit pun luas, kuda tak boleh melompat. Sahaja. Cuma seorang sahaja di kalangan orang kafir yang melepasi parit tersebut dengan kudanya, iaitu Amr bin Abdul Wud. Siapa Amr bin Abdul Wud ni? Dia di antara pembesar Quraisy juga. Namanya Amr bin Abd bin Abi Qais bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fiqh bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Al-Amiri Al-Quraishi. Orang Quraisy, kepala ketua Quraisy juga. Mereka. Jadi tak lepas. Maka bila dia lompat, dia lepas orang. Dia lepas juga. Dia undur belakang dan lompat dengan kuda dia. Zam, lepas pada kemah orang Islam. Maka dia cabar siapa nak lawan dia. Dia gagah, hebat. Dia rasa dia hebat lah. Setelah mencabar Sayyidina Ali pun untuk berlawan. Sayyidina Ali telah menyahut cabarannya. Maka berlakulah perlawanan yang sengit di antara mereka. Sayyidina Ali pada awalnya tidak dapat mengalahkannya. Kemudian Sayyidina Ali membuat helah, yakni beliau telah memberitahu si kafir itu bahawa ada sesuatu di belakangnya. Lalu dia melihat ke belakang. Maka Sayyidina Ali memancungnya daripada belakang. Helah dibenarkan dalam pertempuran. Tipu tak boleh, helah tak apa. Belakang ada apa? Kawan tu tengok belakang Ali pun. Bismillah. Pacung kepala habis. Siapa suruh tengok belakang? Ketika itu belum disyariatkan lagi salatul khauf. Salatul khauf tu pada peperangan Zatul Riqaq barulah salatul khauf. Sebab sahabat ni nak sembahyang di belakang imam. Nanti kita akan belajar bab salatul khauf juga dalam jilid ketiga nanti. Orang-orang Islam berada dalam keadaan berjaga-jaga sehingga lebih kurang 4 solat telah diqadhakan. Ada riwayat mengatakan diqadhakan solat asar. Sebenarnya tidak berlaku perselisihan di sini kerana solat asar pun termasuk dalam 4 solat yang ditinggalkan. Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki mentarjihkan solat wusta itu solat subuh, dan mazhab Hanafi dan Hambali mentarjihkan solat wusta itu solat asar. Sebahagian ulama mentarjihkan solat subuh dan sebahagian asar, kedua-duanya. Begitu banyak solat yang terpaksa ditinggalkan, oleh itu Nabi teramat risau. Maka baginda telah mendoakan keburukan ke atas orang-orang kafir musyrikin. Adat mubarakah Nabi tidak mendoakan keburukan kepada umat. Cuma beberapa peristiwa tertentu yang boleh membahayakan agama, itu pun Nabi baginda di Madinah. Ketika di Mekah hanya sekali sahaja Nabi mendoakan keburukan, yakni kepada orang kafir yang meletakkan najis unta di belakang Nabi. Orang kafir yang mendapat doa laknat daripada Nabi ialah Abu Jahal dan Utbah bin Abi Mu'id. Dua-dua ni mati peperangan Badar. Pasal kedua, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa an Ibn Mas'ud wa Samurata bin Jundab radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul wusta wa salatul asr rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, salat wusta adalah salat asar. Hadis ini menyatakan salat wusta ialah salat asar kerana di antara siang dan malam. Dia ambil ilah macam tu, seumpama macam tu. Lagi seterusnya, berhimpunnya malaikat malam dan siang.
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala innal Qur'ana al-fajr kana mashhuda wa qala tashhaduhu al-malaikatu al-layl wal malaikatu an-nahar rawahu Tirmizi wa fi riwayat Abu Hurairah innal Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan keistimewaannya. Beliau berkata, sesungguhnya malaikat malam dan siang menyaksikannya, iaitu hadir. Yaksi ini maksudnya hadir. Qad syahida badran. Nabi kata mereka itu bukan menyaksikan peristiwa Badar, tapi mereka hadir di dalam Badar. Okey. Quran al-Fajr. Maksud pertama ialah bacaan Al-Quran. Kedua ialah solat fajar. Digunakan Al-Quran dalam Al-Quran untuk solat fajar kerana itlaqul juz'i 'alal kull, kerana bacaan Al-Quran adalah sebahagian rukun solat. Pasal ketiga, sebahagian sahabat mentarjihkan solat wusta adalah solat zuhur. Ada juga kata solat wusta tu solat zuhur. Wa an Zaid bin Sabit wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qala as-salatul wusta salatul zuhri. Rawahu Malik wa an Zaid Tirmizi anhuma ta'liqan. Sayyidina Zaid bin Sabit dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhuma berkata salat wusta ialah salat zuhur. Hadis riwayat daripada Imam Malik, daripada Malik dan daripada Zaid dan Tirmizi, daripada kedua-duanya secara ta'liq, iaitu hadis itu digunakan di dalam tajuk. Illah sebahagian sahabat yang berpendapat apa sebab sahabat mengatakan salat wusta tu salat zuhur. Ialah solat zuhur ditunaikan di tengah hari walaupun sebelumnya terdapat satu solat subuh, selepasnya 3 solat. Solat wusta ialah solat zuhur. Solat wusta ialah solat zuhur. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirah ولم يقم يصلي صلاة أشد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat orang-orang muhajirin pada salat zuhur, dan tiada salat yang lebih sukar bagi para sahabat daripada solat zuhur. Lalu ayat ini pun telah turun, hafizu ala salawat wa salatil wusta, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala solat fardu, khasnya solat wusta. Beliau berkata sesungguhnya sebelum ni terdapat 2 solat dan selepasnya terdapat 2 solat. Nabi SAW solat zuhur ketika panas terik. Solat ini ialah solat yang paling susah dikerjakan oleh sahabat pada musim panas. Pada musim sejuk, solat yang paling susah ialah solat subuh kerana kesejukan yang bersangatan. Maka iktibar susah ialah mengikut musim. Dengan bersandarkan kepada susah musim panas, zuhur. Bersandarkan kepada susah musim sejuk, subuh. Gitu. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berpendapat salat wusta ialah salat zuhur berdasarkan ijtihad beliau. Maka ini tidak bercanggah dengan nas daripada Nabi mengikut beliau. Salat subuh dan salat isyak dikira salat malam, dan salat asar dan maghrib ialah dikira salat siang. Maka zuhur adalah pertengahannya. Salat wusta ialah salat subuh. Wa an Malik radhiyallahu anhu qala balaghahu anna Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Abbas kana yaqulani as-salatul wusta salatul subhi, rawatu fil Muwatta. Ada Imam Malik radhiyallahu rahmatullahi alaihi berkata bahawa telah sampai kepadaku bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata salat wusta ialah salat subuh. Pendapat Imam Malik salat wusta adalah salat subuh berdasarkan ijtihad Abdullah bin Abbas dan ijtihad Sayyidina Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, dan Muwatta bermaksud menguatkan sesuatu perkara yang dan mentasydidkannya. Ada sebahagian perbahasan pula rawahu fil Muwatta.
sepatutnya an Ali wa an Abbasin ila akhir rawahu Malik. Rawahu Malik wa yaqulu Muwatta balagha. Rawahu Tirmizi an Abd bin Abbas wa Ibn Umar ta'liqan. Hadis seterusnya. Dua perkara yang bertentangan antara satu sama lain. Wa an Sulaimana wa an Salmana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ghada ila salati subhi ghada birayatil iman wa man ghada ila suq ghada birayatil iblis. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpagi-pagi menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh, maka dia telah berpagi-pagi dengan memegang bendera iman. Barang siapa yang berpagi-pagi menuju ke pasar, maka dia berpagi-pagi dalam memegang bendera iblis. Bazar ialah markas kebatilan. Bazar ialah tempat batil dan kekufuran. Masjid ialah tempat markas amalan-amalan kebaikan. Jadi semua orang ada hubungannya dengan bazar. Petani akan menghantar barang pertaniannya di bazar. Pekerja akan bekerja ke bazar. Pedagang akan berdagang di bazar dan sebagainya. Apabila membaca doa masuk pasar seperti mana yang akan disebutkan di bawah ini, akan memberi ganjaran 2 juta ganjaran kebaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wal amalul yawmi wal lail li ibni sini. Ganjaran sebanyak ini tidak didapati apabila seorang itu masuk ke masjid, kerana di bazar semua perkara mengajak kepadanya, maka untuk mengingati Allah tu susah. Jadi susah doa, semasa susah nak berdoa kerana orang terlalu sibuk dengan perniagaan mereka, maka pahalanya besar. Tetapi seorang itu masih berusaha untuk mengingati Allah dalam keadaan dan suasana yang lalai dan mengajak kepada makhluk, maka ganjaran besar. Sedangkan masjid sememangnya adalah tempat orang melakukan kebaikan. Jadi tak susah nak buat baik. Di zaman Nabi segala amal dilakukan di masjid. Fatwanya mengaji Al-Quran, mengajar Al-Quran dibuat semuanya dalam masjid. Oleh itu kerja dakwah ialah untuk mengembalikan semua manusia kepada masjid. Babul azan, bab seterusnya. Bab ini menerangkan tentang azan. Kalimah azan daripada babul if'al. Azana yu'zinu izanan wa huwa azanun. Azan maknanya dari segi bahasa memberi iklan, membuat iklan. Allah Ta'ala berfirman, wa azinum minallahi wa rasulih. Dan ini peristiharan daripada Allah dan Rasulnya dalam surah Taubah. Wa azzana muazzinun. Kemudian berseluruhlah penyeru-penyeru, yakni malaikat. Dari segi syarak pula, makna dia apa? Memberi iklan dengan kalimah-kalimah yang tertentu. Dari segi bahasa, iklan saja. Dari segi syarak, iklan, buat iklan, tapi dengan kalimah-kalimah azan yang tertentu. Ulama menyebut terdapat 4 kalimah azan, menzahirkan syiar Islam dan kalimah tauhid, mengiklankan suatu waktu solat telah masuk, memberitahu tempat solat, seruan untuk solat berjemaah di masjid. Kalau kita pergi satu tempat, kita tak tahu mana masjid. Bila pun dengar Allahu Akbar, oh sana masjid, senang nak pergi jemaah. Misal kita sampai satu tempat, kita tak tahu lagi tempat tu mana. Jadi dengan azan beritahu, oh tempat solat. Dengan azan beritahu, tu mesti azan kat masjid. Gitu. Peristiwa azan, peristiwa berlakunya azan panjang, lepas tu baru dapat hadis. Peristiwa kenapa berlakunya dan syariatnya azan.
Okey. Nabi mendengar Saidina Jibril melaungkan azan di malam Mi'raj. Malam Mi'raj, masa Nabi nak jadi imam kepada seluruh Nabi-Nabi, Jibril dah azan dah situ. Tapi Nabi tak perasan. Kadang-kadang tak ingat, tak fokus. Tapi Jibril AS dah azan dah semasa Nabi nak jadi imam kepada semua Nabi jin. Imamul Anbiya, semua Nabi-Nabi. Para Anbiya. Oleh itu zahirnya Nabi terlupa akan lafaz azan selepas itu. Pada satu hari, pada satu tahun, atau pada tahun 1 Hijrah atau 2 Hijrah, timbul masalah iaitu untuk mengumpulkan orang ramai mendirikan solat. Semua sahabat berfikir bagaimana caranya, sedangkan pada masa itu sudah ada banyak cara untuk mengumpulkan orang ramai, seperti orang Yahudi dengan menggunakan trompet daripada tanduk, orang Nasara menggunakan keretuk kayu, dan orang-orang Majusi dengan menggunakan api. Namun para sahabat tidak bersetuju untuk menggunakan cara tersebut kerana tidak ingin menyerupai orang-orang kafir. Tak nak serupa dengan orang kafir. Kita nak buat macam mana syiar Islam. Sepatutnya orang-orang Islam menghindarkan diri daripada menyerupai perbuatan orang kafir. Justru itu semua sahabat telah berfikir mengenai perkara ini. Pada satu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi yang digelar kita selepas itu sahibul azan, mereka yang mana syariatnya azan. Begitu. Sebagai sahibul azan, begitu sekali berfikir sehingga bermimpi dalam tidurnya. Datang malaikat mengajarnya kalimah azan. Keesokan hari beliau menceritakan mimpi itu kepada Nabi. Lalu baginda bersabda, "Innaha la ru'ya haqqun." Sesungguhnya mimpi itu adalah pasti benar. Lalu baginda menyuruh Saidina Abdullah bin Zaid berdiri bersama dengan Saidina Bilal untuk mentalkinkan kalimah azan kepadanya kerana suaranya lebih lantang. Kerana Saidina Abdullah bin Zaid ni duduk sebelah. Saidina Bilal yang beri azan sebab suara dia kuat. Boleh datang ke masjid dan berjumpa Nabi. Tak kala mendengar azan itu, Saidina Umar mendengar azan yang dilakukan oleh Saidina Bilal. Beliau terus datang ke masjid berjumpa Nabi. Lalu berkata, "Demi zat yang mengutus Tuhan dengan hak sebagai Nabi, sebenarnya sesungguhnya aku telah bermimpi seperti mana yang telah dilaunkan." Bermakna Saidina Umar juga bermimpi perkara yang sama. Pada malam tersebut 11 orang sahabat telah bermimpi perkara yang sama, iaitu malaikat datang mengajar azan kepada mereka. Bukan seorang je, 11 orang. Abdullah bin Zaid tu dia cepat tu sebab dia orang banyak paling fikir sekali. Perawi hadis ini Saidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak dikenali. Maklumlah bahawa keberkatan fikir sesuatu masalah dapat diselesaikan. Begitu juga dalam kita berdakwah, kita perlu berfikir secara mendalam untuk faedah diri kita dan juga masyarakat. Peristiwa perawi hadis ini Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Beliau adalah sahabat yang tidak begitu dikenali. Beliau hanya meriwayatkan hadis azan dan beberapa yang lain sahaja, tetapi dengan sebab berkat fikirnya yang mendalam menyebabkan Allah menyelesaikan masalah. Tidak syak bahawa mimpi Nabi adalah hujah. Menjadi persoalan di sini bahawa mimpi sahabat bukanlah sebagai hujah atau dalil untuk disabitkan syariat. Jadi bagaimana azan yang disyariatkan dalam Islam sekadar berasaskan mimpi sahabat? Itu orang yang tanya macam tu, permasalahan ditimbulkan. Jawapannya ialah Nabi telah menerima mimpi sahabat tersebut dan Nabi telah berijtihad. Allah telah menerima ijtihad Nabi dan mengekalkannya. Dalam Al-Quran pun ada menyebut mengenai azan.
Idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila disuruh azan untuk mengerjakan solat dan pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Surah Al-Jumu'ah ayat 34. Jawapan kedua ialah Allah mewahyukan kepada Nabi untuk berbuat demikian. Atau apabila Nabi mendengar azan tersebut, maka baginda teringat azan Sayyidina Jibril pada malam Mi'raj, lalu baginda menghukumkannya sedemikian. Imam Daud Zahiri berpendapat azan adalah syarat dalam solat. Tanpa azan, solat tak sah. Mengikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat azan adalah sunat muakkadah. Imam Ahmad pula berpendapat fardu kifayah, manakala Imam Daud Zahiri berpendapat fardu. Berbeza pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama-ulama mujtahidin, azan adalah syiar Islam. Apabila mana-mana tempat meninggalkan azan, maka pihak berkuasa boleh memaksa orang kampung tersebut supaya azan. Maka pihak berkuasa boleh memaksa orang kampung tersebut supaya azan, supaya melakukan azan. Jika penduduk tersebut tetap berdekil, tidak mahu berkuasa, boleh mengenakan, maka pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman ke atas mereka. Apabila kita mendengar azan di mana-mana tempat, maka tempat dapat diketahui bahawa itulah mukim orang Islam dan terdapatnya orang Islam di sana. Azan adalah da'watut tammah. Asal azan di masjid. Azan ni da'watut tammah. Sebab itu salah satu disyariatkan apabila bayi lahir, di azan di telinga kanan, diikamatkan telinga kiri. Kenapa? Kalimah azan tu, bayi tu tak tahu pun kalimah azan. Tapi kenapa azan perlu dilaunkan kepada bayi tersebut? Maksudnya, apa dia? Orang putih dia suka buat kajian. Dia kata orang Islam ni, kenapa susah nak munafik? Nak murtad. Kenapa? Oh, sebab kalimah azan yang didengarinya sewaktu masih dia lagi baby. Kalimah itu menguatkan iman-iman mereka. Jadi sebab itulah orang putih dia memperkenalkan lahir dalam muzik. Supaya apa? Orang Islam tak lahir dalam keadaan azan. Jadi terpengaruh. Azan luar masjid. Oleh itu dakwah Islamiah dilaksanakan di luar masjid. Sebab apa? Azan itu dakwah tamah. Sebenarnya pada peringkat awal, azan ni luar masjid di tempat tinggi. Cuma sekarang baru buat masuk masjid bilik Bilal. Zaman Nabi, azan ni di luar masjid di kawasan tinggi. Luar masjid. Sebab tu Sayyidina Bilal, dia keluar, dia naik tempat tinggi, dia azan. Azan ni luar masjid, dia bukan dalam masjid. Sekarang dah jadi dalam masjid. Sebab muazzin Tok Bilal azan dengan loudspeaker. Bilik muazzin. Sepatutnya bilik muazzin duduk luar. Asalnya, mula-mula sekali. Okey. Azan di luar masjid. Oleh itu dakwah Islami dilaksanakan di luar masjid. Dalam masjid dikatakan taklim, bayan dan sebagainya. Medan dakwah adalah luar masjid, tetapi tidak dilarang berdakwah dalam masjid. Bahkan jika orang kafir datang ke masjid, kita perlu mendakwah mereka dalam masjid boleh. Tapi azan ni sebenarnya luar. Bilangan kalimah azan, Imam Syafi'i berpendapat terdapat 19 kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Lepas tu tarji' syahadatain, berkata perlahan untuk syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebanyak perlahan 2 kali sebelum melaungkan kedua-duanya dengan kuat. Setiap satu sebanyak 2 kali.
Maksudnya kita tarjih untuk Bilal tu sebelum dia kata asyhadu alla ilaha illallah, lepas Allahu akbar dia kena tarjih 4 kali. 2 kalilah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kali baru dia laun asyhadu alla ilaha illallah. Perlahan 2 kali sebelum melaungkan kedua-duanya secara kuat. Jadi 2 kali atau 2 kali atau 4 kali, dan di sini 4 kali, hak kuat 4 kali, jadi berapa? 10. Dan 2 kali hayya 'alas salah 12, 2 kali hayya 'alal falah 14. Patut akhir pula 2 kali Allahu akbar dan sekali la ilaha illallah. Jadi mazhab Maliki mengatakan 17 kalimah. Bagi kita berapa kalimah? Banyak kalimah. Bagi kita mazhab Hambali 17 kalimah, iaitu sama seperti mazhab Syafi'i, melainkan pada kalimah Allahu akbar pada permulaan hanya 2 kali sahaja. Kita 19 sekali dengan tarjih tu berapa? 19. Dan mazhab Maliki tarjih juga, dan dia cuma Allahu akbar 2 kali sahaja pada awal. Lepas tu bukan 4 kali. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan 15 kali sahaja, tidak termasuk tarjih yang perlahan. Dalil mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai tarjih diambil daripada azan Abu Mahzura. Dalam riwayat ini Nabi menerangkan dengan menggunakan lafaz summa ta'uda fataqulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tarjih dari mazhab Hanafi, diambil sebagai dalil mazhab Hanafi. Dia tak ambil daripada Abu Mahzura, tapi dia ambil daripada Abdullah bin Zaid sahibul azan. Sayyidina Abdullah bin Ibnu Maktum, muazzin kedua Masjid Nabi, iaitu dengan 15 kalimah, tak ada tarjih 4. Hadis pertama, boleh faham? Kalimah azan, lepas tu kalimah iqamat pula. So patutnya kita ada kalimah iqamat di situ. Kalimah iqamat nanti akan diterangkan balik. Kalimah iqamat bagi kita satu-satu sahaja. Gitu. Dan tambah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Okey. Hadis pertama, sahabat berbincang bagaimana untuk mengumpul umat kepada solat. An Anas radhiyallahu anhu qala zakarun nas zakarun nara wan naqusa wa zakarul yahuda wan nasara wa umira Bilal an yashfa'a adhana wa an yutira al iqamah. Qala Ismail fa zakartuhu lil Ayyub fa qala illa iqamah. Muttafaq alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sahabat-sahabat sedang memperkatakan, yakni berbincang tentang api dan lonceng untuk memanggil orang solat, dan mereka menyebut tentang Yahudi dan Nasara. Lalu Bilal diperintahkan untuk mengazankan dan mengganjilkan kalimah iqamat. Hadats Ismail itu Imam Bukhari rahmatullahi berkata, aku memberitahunya kepada Hazrat Ayyub, lalu dia berkata melainkan iqamah. Penerangan hadis ini terlalu ringkas. Sahabat berikhtiar sepenuhnya supaya tidak menggunakan cara Majusi dan tidak dengan menggunakan api, cara Nasara dengan menggunakan loceng, dan cara Yahudi dengan menggunakan qaran, iaitu trompet yang dibuat daripada tanduk, kerana tidak mahu menyerupai mereka. Semua kalimah azan diulang 2 kali, melainkan kalimah yang terakhir, bilangan iqamat. Bilangan kalimah iqamat berapa? Mazhab Maliki berpendapat bahawa iqamat mempunyai 10 kalimah, iaitu semua kalimah diucap sekali, melainkan Allahu Akbar diulang 2 kali. Dalilnya kalimah iqamat adalah witir, dan kalimah Allahu Akbar disepakati semua ulama diulang 2 kali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat lafaz iqamah sebanyak 11 kalimah,
sama seperti mazhab Imam Malik, cuma qad qamatis salah diulang 2 kali. Malik tak ulang 2 kali, dia kata sekali saja. Mazhab Hanafi berpendapat 17 juga. 17 iaitu sama seperti bilangan kalimah azan, cuma ditambah lafaz qad qamatis salah yang diulang 2 kali. Kalau tidak ada tarjih 15 dan ada pula qad qamatis salah. Hanafi iqamah dia macam azan. Kalimah azan ialah bentuk itar, berpisah-pisah, manakala kalimah iqamat pula bersambung-sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Itu dia bersambung. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersambung. Aku telah menyebut itar. Itar ni maksudnya kalimah iqamat pula bersambung-sambung dan dia laju sikit. Azan ni dia mendayu sikit. Lalu beliau menjawab, kalimah azan dalam bentuk itar dan berpisah-pisah, manakala kalimah iqamat pula bersambung. Hazrat Ismail perawi berkata, aku telah menyebut perkara ini kepada Hazrat Abu Ayyub, lalu beliau menjawab illa iqamah, dengan melafazkan lafaz iqamah diulang, dan kalimah qad qamatis salah diulang 2 kali. Mazhab Malik menjawab bahawa kenyataan tersebut adalah mudraj dalam hadis daripada perawi. Kalimah azan ni dia tak boleh berlagu. Berlagu tu dia bunyi tu, tu berlagu. Sebab tu masyayikh amat mementingkan kalimah azan tu jangan lagu. Suara sedap tak apa, suara tak sedap tak apa, jangan berlagu. Macam mana berlagu? Allahu Akbar, Allah. Tak boleh. Dia satu nafas sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa, habis nafas dekat tu saja, tak payah panjang. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Itu lagu. Itu lagu. Dia bunyi banyak kali dah. Dia tarik. Sebab dia nak panjang. Habis nafas cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis kata. Maka asyhadu an la ilaha illallah. Lagu. Salah azan macam tu. Tak boleh azan macam tu. Belagu dia panggil. Senafas sahaja. Setakat nafas tu habis, habislah di situ. Tak payah. Biasa orang dia lagu, dia nak tarik tu. Dia nak suruh panjang. Asyhadu anna Muhammad hayya 'alas salah. Habis. Tak apa. Panjang setakat mana boleh. Kalau hayya 'alas salah, lagu. Maulana dia lantik kita madrasah, lantik orang-orang azan. Kita tak laut speaker, kita markas, kita azan banyak tempat. Tapi kadang-kadang satu orang pelajar tu dah lantik dah. Azan sebelah bilik Maulana Nazrul Rahman. Salam panggil dia. Kau azan ke menyanyi tadi? Dia kata. Kau azan ke kau menyanyi tadi? So azan ni dia ada cara dia. Dia bukan menyanyi. Kalau dia nafas dia panjang, okey. Tak nafas panjang, sudah. Dia satu nafas. Dia tak boleh rentakkan azan tadi. Hayya 'alal fal, hayya 'alal falah. Sekat tu cukup ah. Hayya 'alal falah. Dia rentak dah tu sebab dia nak suruh panjang. Itu bukan azan menyanyi.
azan pun kena belajar. Itu dia suruh belajar. Dia suruh belajar. Kadang-kadang Tok Bila tu dia azan dia tak belajar. Dia suruh sedar. Tapi janganlah marah bila-bila pula kat kampung. Orang kata apa ni? Beritahu sebenar azan. Kena azan. Azan tak boleh berlagu. Maksudnya satu soalan sudah lah. Boleh? Siapa nak azan nanti? Tengok depan ni siapa azan pula. Jangan tarik. Okey. Jadi kalau kita dah tahu, kita buatlah azan macam tu. Boleh? Tak naklah tarik dah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Oh, boleh panjang. Kalimah azan. Caluk. Azan yang kedua. Azan Abu Mahzura. Ini dalil kita mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Abu Hanifah dia ambil azan tadi Abdullah bin Zaid. Ini azan Abu Mahzura. Wa an Abi Mahzura radhiyallahu anhu qala alqa alayya an-nabiy alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'zinu wa huwa bi nafsihi. Faqala qul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa ta'udu. Ulang balik. Itu tarjih. Lepas tu ulang balik. Summa taqulu. So, ni yang mula-mula tu pendek dulu. Dia panggil apa? Kat atas tadi. Dia panggil apa? Iaitu dia panggil apa lafaz tadi? Lupa dah. Yang diulang tu pada peringkat awal tu. Tarjih. Dia lafaz tarjih tu. Perlahan tu. Dan selepas tu diulang. Summa ta'udu fataqula. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu 19 kalimah. Dan kita mengambil azan Abu Mahzura. Allahu akbar. Kemudian diulangnya tarjih, penerangan. Baginda sendiri telah mengajar kalimah azan kepada Sayyidina Abu Mahzura semasa berada di Mekah. Nabi juga mengajar tarjih kepada beliau. Jumlah kalimah azan diajar kepada beliau sebanyak 19 kali. Dalil mazhab Syafi'i diambil daripada azan Abu Mahzura. Hayya 'alal salah. Maksudnya marilah solat. Tinggalkanlah seluruh makhluk menuju kepada Allah. Kemudian hayya 'alal falah. Inilah kejayaan yang sebenar. Fasal kedua, kaifiyatul azan. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana adhanu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam marratan wa iqamatis salah marrah. غير أنه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو داود والنسائي إلى وأودارمي. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, azan pada zaman Rasulullah adalah dengan disebut dua kali. Iqamah sekali-sekali, melainkan pada kalimah qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kalau nak sambung tu qad qamatis salah, bukan qad qamatis salah, qad qamatus salah. Tak kena. Qad qamatus salah, bukan qad qamatis salah. Qad qamat sebenarnya tu. Qamat tu. Sebab as-salah tu muannas, fa'ilnya muannas, maka lafaz fi'ilnya adalah muannas. Qad qamat sebenarnya. Qad qamat. Qama, qamu, qamat. Qama, qamu, qamat.
iaitu nakis. Qama yakumu, qama yakumu. Itu dipanggil ajwaf wawi, ba nasara yang suruh. Qama yakumu, qama yakumu, qama yakumu. Asalnya qawama, qawama. Waw mutaharrikah ma qablaha al-maftuh budidati waw alifan. Qama. Sebenarnya qawama, qama. Tu qama, qama, qamu, qamat, qamat mati situ. Tapi as-salah dia banyak dipanggil harkat yang mati dua. Mutawasil, tawasul harkat yang mati. Itu tawasul harkatis sukun. Dua sukun terhasilnya dua harkatis sukun. Iza hurrika sakin hurrika bil kasrah. Itu kita dalil lah. Dalam bab dalil kita mengaji sarah dan sebagainya. Kenapa? Kata qad qamatis salah. Bukan qad qamatus salah. Tak kena. Qamatus tak betul. Qamatis salah. Sebab ta tu dikasrahkan, sebab ta tu sakin, alif lam tu juga sakin, maka mutawali sakinin, berturutan dua sakin. Maka bila berturutan dua sakin, maka kena harkatkan sakin pertama. Dalam kaedah aja iza hurrika sakin hurrika bil kasrah. Bila nak harkatkan dua sakin, maka harkatlah ia dengan kasrah. Itu bila kita ngaji sarah lah pula. Kena ngaji sarah pula. Begitu. Sarah, nahwu kena mengaji belaka betul. Jadi qad qamatus salati, qad qamatus salah. Qad qamatis salah tu. Sebab kalau nak wasal kena panggil tu, bukan ti. Pada solat tu tak boleh jadi ti. Dia marfu' sebab dia fa'il pada qamat. Calo, okay. Jadi apa tu? Nabi mengajar Abu Mahzurah. Jadi qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Kalau nak wasal, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Seluruh ulama telah berittifaq lafaz azan dua kali, melainkan kalimah Allahu Akbar pada permulaan diulang sebanyak 4 kali dan akhir diulang sekali. La ilaha illallah dalam mazhab Maliki berpendapat bahawa kalimah Allahu Akbar di permulaan diulang 2 kali. Setiap mazhab mempunyai dalil masing-masing. Allah mengekalkan 4 mazhab supaya semua hadis Nabi dapat dihidupkan di atas muka bumi. Jika mazhab satu saja kekal diamalkan sebagaimana contoh Hanafi, mazhab Hanafi, maka hanya riwayat mereka sahaja yang diamalkan di seluruh pelosok dunia. Ini adalah tanda rahmatnya Allah terhadap hamba-Nya. Sebab tak ada berbeza-beza mazhab. Wa Abi Mazrur radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu adhanu 19 kalimah wa iqamati 17 kalimah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i. Kita juga mengambil hadis dalil ini. Sayyidina Abu Mahzurah meriwayatkan bahawa Rasulullah mengajarnya azan 19 kalimah dan iqamat pada 17 kalimah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Hadis ini ialah dalil kita mazhab Imam Syafi'i mengenai bilangan kalimah azan dan iqamat. Nabi mengajar Abu Mahzurah sunnah azan. Wa anhu qala qultu ya Rasulullah allimni sunnata azan. Qala fasamaha muqaddama famasaha muqaddam ra'sihi. Qala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa'u biha sawtak, summa taqulu ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
takhfidu biha sauta. Ini terjemah. Summa qala tarfa'u sauta bisyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisauta. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Fa in kanatis salatu subhi qultu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rawahu Abu Dawud. Penerangan, sunat melaungkan azan dengan cara dihabiskan nafas pada setiap kalimah dengan tanpa rentak. Ini cara dia tu. Faham? Sunat melaungkan azan dengan cara dihabiskan nafas pada setiap kalimah tanpa rentak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa. Asyhadu anna hayya 'alas salah. Habis itu. Bukan hayya 'alas salah. Itu rentak. Itu nyanyi, bukan azan. Belajar azan macam ni. Okey. Rentak. Jadi tengok, pelajar hendaklah belajar cara azan ini. Maulana Ashraf Ali Tanwi atuk kita. Maulana Ashraf Ali Tanwi kalau dalam pengajian dia atuk saya. Sebab tuan guru saya Maulana Jamshid rahmatullah alaih tinggal di rumah beliau semasa belajar. Anak angkat dia. Tuan guru saya anak angkat Maulana Ashraf Ali Tanwi. Maulana Ashraf Ali tuan guru saya, dan saya Maulana Jamshid rahmatullah alaih tuan guru saya, dan saya berkhidmat semasa belajar dengan dia 4 tahun. Di tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7. Tahun 8 kita orang tidak belajar di madrasah tu, kita orang pergi madrasah 2. Tahun akhir Dauratul Hadis kita tak ada madrasah kita. Kita dihantar keluar. 4 tahun saya khidmat dengan dia. Khair. Famasaha muqaddam ar-ra'si. Ada 2 marja' dhamir hu tu. Ra'sihi itu 2. Sama ada kembali kepada Sayyidina Abu Mahdhurah atau kembali ke marja' dia kepada Nabi sendiri. Perawi menceritakan hadis ini kerana ingin memberitahu bahawa beliau masih ingat kenangan manis bersama orang tercinta, sehingga sekecil-kecil perkara pun masih diingati. Sahabat ni dia sayang kat Nabi. Benda-benda kecil pun dalam riwayat dia menceritakan. Kenapa? Bila cerita tentang riwayat bersama Nabi, maka itu satu kenikmatan yang dihasilkan kerana kenangan manis bersama yang tercinta. Cerita balik kisah-kisah lama. Sebab apa? Nak menghidupkan semangat bila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengambil marja' yang kedua, iaitu Sayyidina Abu Mahzurah, maka memberi makna Nabi menyapu kepala beliau untuk menghasilkan keberkatan dan memberi kesan kepada otaknya supaya beliau mengingati kalimah-kalimah azan ini, dan sebagai memberi semangat keseronokan kepada beliau untuk berazan. Juga tanda syafaqah. Nabi sak kepala dia. Nabi suka kanak-kanak. Abu Mahzurah masa tu budak lagi. Budak muda lagi. Macam kamu je. Umur dia macam kamu je. Nabi gosok kepala. Ambil berkat. Tangan Nabi tu sejuk, penuh dengan keberkatan. Dia hafal tu kalimah-kalimah tu boleh ingat. Sayyidina Abu Mahzurah menjadi azan sehingga akhir hayat beliau di Mekah. Dia azan di Mekah. Beliau juga menyimpan rambut yang telah disentuh oleh Nabi sehingga akhir hayat. Tak potong-potong rambut dia. Nabi gosok kepala dia.
Nabi telah mengajar beliau kalimah azan satu persatu, tak kala sampai kepada kalimah syahadatain secara qasdan, baginda telah mengangkat suara baginda kerana hendak meninggikan kalimah tauhid. Allahu Akbar. Nabi kuat sikit. Itu. Taswib hanya untuk waktu fajar, iaitu as-salatu khairum minan naum, kita panggil dia taswib. Wa an Bilal radhiyallahu anhu qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusawwibanna fi syai'in min as-salawati illa fi salatil fajr. Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah wa qala Tirmizi Abu Israil ar-rawi laysa huwa bizalika al-qawi inda ahli al-hadis. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jangan kamu taswib pada azan kecuali pada azan untuk solat subuh. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Imam Tirmizi berkata Abu Israil rawi tidak kuat di sisi mazhab ahlul hadis. Maksud pertama taswib, berkata as-salatu khairum minan naum, dia ada maksud dia. Kedua, taswib memanggil kali kedua untuk solat selepas azan. Hanya waktu fajar sahaja boleh dilakukan taswib kepada orang ramai yang masih tidur. Di Mekah dan Madinah masih mengamalkan taswib lagi, iaitu azan 2 kali waktu subuh. Madinah, Mekah azan 2 kali. Itu dipanggil taswib juga. Atau taswib kata memasuk kalimah as-salatu khairum minan naum. 2 makna taswib itu. Azan pertama 1 jam sebelum waktu subuh. Mekah, Madinah ada azan 2 kali. Melakukan azan dengan berhenti-henti dan iqamat dengan bersambung-sambung. Tu tadi kita beritahu tu, belum berhenti-henti. Azannya berhenti-henti. Ambil nafas sebab panjang kan. Nak tarik tu panjang belakang tu. Berhenti sekejap, ambil nafas baru azan. Iqamat tak? Terusan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bila iza azanta fatarassal wa iza aqamta fahdur waj'al baina azani wa iqamati qadra ma yafrughul aql wal min aqlihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru iza dakhala lil qada'il hajah wala taqumu hatta tarawni. Rawahu Tirmizi wa qala la na'rifuhu illa min hadis Abdul Mun'im wa huwa isnadul majhul. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, apabila kamu azan hendaklah kamu memperlahankannya, dan jika kamu iqamat hendaklah kamu mempercepatkannya, dan tetaplah masa azan dan iqamat sekadar masa yang sempat untuk seorang itu makan menyelesaikan makannya, seorang yang minum menyelesaikan minumnya, seorang yang perutnya memulas sakit perut dapat menyelesaikan hajatnya, dan jangan kamu iqamah sehingga kamu melihatku. Bila Nabi nak qamat tu, Nabi bunyi suara dah. Bila faham dah, Nabi suruh qamat. Atau tirai rumah Nabi bergerak dah, Nabi nak keluar iqamat. Satu, jangan tekan. Kamu tidak mengetahui hadis ini melainkan, kami tidak mengetahui hadis melainkan daripada Abdul Mu'in, ya isnadnya majhul. Peristiwa ini berlaku dalam safar lah. Nabi semasa Nabi berada di bermusafir, memperlahankannya maksudnya berhenti-henti dan berpisah. Di madrasah kami yang kami belajar, Madrasah Arabiyah Rawin, tempat pengarang belajar, tempat saya belajar, jarak masa antara azan isyak dan solat isyak 3 jam. Masa waktu pukul 6.30 PM azan dah masuk. Dan kerana menunggu semua majma' menghabiskan makan malam yang seramai yang kita beritahu pagi tadi, 70,000 orang. 3 jam makan tu 70,000 orang. Kena tunggu orang makan. Sebab tu tunggu sampai 3 jam. Sebab majma' ramai. 70,000. Musim sejuk 70,000. Nak bagi makan orang 70,000 ni ramai.
Jadi iqamat dia lambat lah. Sebab tu Nabi kata antara azan dengan iqamat tu, isyak tu sekadar tunggu orang makan. Jadi majmuk ramai makan sebelum isyak 3 jam. 3 jam lah. Lewatlah sembahyang sikit. Habiskan makan tu. Allahu Akbar. Waktu di zaman Nabi, waktu iqamat tidak ditetapkan kerana apabila Nabi keluar daripada hujrah mubarak, hujrah mubarak Nabi, maka iqamat akan dilaungkan. Wala taqumu, mazhab Hanafi mengatakan berdiri membetulkan saf sebelum iqamat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat membetulkan saf selepas iqamat. Jika jemaah terlalu ramai, barulah saf dibetulkan sebelum iqamat. Telah kita beritahu dah. Jemaah ramai, jangan orang dah lah 30,000. Tak tiba-tiba qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majmuk nak sembahyang macam mana tak tahu. Kalau ramai ni 100 orang, tak apa iqamat dulu. Sebab itu mazhab Hanafi betul saf dulu baru qamat. Kita qamat dulu baru betul sah. Sebab kena tengok majma'. Betul sunatnya qamat tu sebelum betul sah. Tapi kena tengok juga. Kalau majma' baru orang ramai 30,000, orang ramai 3,000. Terus qamat. Kelang kabut majid. Lepas tu sah tak betul, tak tahu kat mana. Sebab tu betulkan sah dulu. Orang ramai. Kalau orang alah 100 200 okey. Qamat dulu. Gitu. Kena tengok juga suasana, environment tadi. Okey, disunatkan muazzin. Habis kita habiskan sikit je lah hadis. Disunatkan muazzin yang iqamat. Muazzin kena iqamat. Muazzin bin Harith al-Sudai radhiyallahu anhu qala amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam anna azzin fi salatil fajr fa azzantu fa arada bila an yuqima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna akhaka sudain qad azana wa man azana fahuwa yuqimu. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Sayyidina Ziyad bin Haris As-Sudai berkata, Rasulullah menyuruhku supaya azan untuk subuh, maka aku telah azan. Masa tu dia subuh tu, pasal Bilal mungkin ke mana-mana kot. Lalu Sayyidina Bilal bangun untuk iqamat, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya saudara kamu sudah telah azan, barang siapa azan dan dialah yang akan iqamat. Peristiwa ini berlaku sewaktu bermusafir lah. Sewaktu musafir, mungkin Sayyidina Bilal lewat sikit, Nabi kata, sudah azan sikit. Gitu. Mazhab Hanbali, Hanafi dan satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan makruh selain daripada muazzan itu iqamat. Tetapi jika muazzin memberi keizinan, maka dibolehkan. Muafakat ulama, ittifaq ulama. Mazhab Hanafi menyatakan jika muazzin memberi azan untuk azan iqamat, maka hukumnya harus sahaja dia iqamat. Sunnatnya muazzin yang iqamat. Dalam hadis ini dalil mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali kerana pendapat yang mengatakan bahawa memberi kebenaran adalah harus kepada terdapat oleh dan 2 muazzin di Masjid Nabi. Masjid Nabi ada 2 muazzin, Bilal dan Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kadang-kadang Sayyidina Bilal azan dan Sayyidina Ummi Maktum iqamat, dan kadang-kadang sebaliknya Abdullah ibnu Maktum azan dan Bilal iqamat. Hadis ini juga mahmud. Hadis ini juga ditujukan, mahmud tu ditujukan kepada mereka yang tidak mendapat izin untuk iqamat kerana akan menyebabkan muazzin asal akan tersinggung. Apa tiba-tiba qamat tu tak ada aku azan ni? Pandai-pandai dia. Gitu. Okey. Dalam ilmu mantik, hadis ini adalah qiyas syakal awal, iaitu pada Nabi. Ini mantik tak payahlah kita cerita. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti pada 5.30. Sembahyang kita sambung 5.30 sampai 6.30. Boleh insya-Allah? Aku liqauli azza astaghfirullahalazim. li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المطين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. تقبل الله.